ada orang tanya saya, Majah 59 dekat TikTok, dia kata, Datin, suasana dekat Raudah macam mana? Boleh kongsi tak? Suasana dekat Raudah, kalau kita tanya orang, dia tengok, oh ramai lah orang, semua bertolak lah semua. Dia Raudah ni bukan suasana tu yang kita nak kasar sangat, yang nak tengok, tetapi sebenarnya aura dalam Raudah yang kita nak kasar. Lepas tu kalau you all main umrah package eksklusif ataupun package Khalisha, iaitu definitely dengan saya. Package yang wajib ada dengan saya adalah package eksklusif ataupun package Khalisha. So mereka ada masuk Raudah, okay, dengan saya yang saya akan guide. So masa nak guide tu saya akan beritahu mereka macam mana rasanya aura. Pasal tu bila masuk dekat sana saya akan cuba tarik mereka sedepan yang boleh dan serapat yang boleh dengan makam Rasulullah. Pasal tu you all tengok video saya semua, saya tarik jemaah macam mana. Pasal tu package Khalisha ni dia ada pengiring, petugas, mutawif. Saya bukan mutawif, saya pengiring, petugas staf saya. Kalau package lain kita ada mutawif dengan petugas. Package Khalisha dia ada extra, iaitu pengiring, iaitu saya. So bila you all masuk dengan saya ni, saya akan beritahu macam mana suasana dalam Raudah, kat mana nak pergi, apa nak buat, macam mana. Pasal bila you all masuk tu, aura dalam Raudah kadang-kadang you all nangis, you all lupa nak doa, macam mana kita nak tahu, kita nak khatamkan doa kita, macam mana kita nak buat semua, apa yang kita patut buat, macam mana siapa guide kita. Kalau dengan package eksklusif, insya-Allah saya akan ada kat situ, saya akan beritahu okay, apa nak buat. Khalisha berapa kos, you all boleh berurusan, klik link di bio. Okay, berurusan dengan my husband sendiri, Datuk Ramli. Okay, so yang nak pergi ni, di atas ada khusus ni, kita ada package eksklusif. So insyaAllah setiap orang ada package premium berapa harga. Premium tu adalah eksklusif lah, ataupun Khalisha. So berurusan, kita ada bilik berempat, kita ada bilik berdua, kita ada bilik tiga. Tetapi Ryan Hijrah ada package serendah 7,000 lebih. Bolehlah isi borang biru di sebelah ruang komen. Nanti admin akan follow up. Betul, lupa nak cakap tu. Isi borang biru di sebelah komen. Isi borang, baru nanti kita boleh follow up. Isi borang. Okay, tapi kalau you nak package yang 7,000 pun ada. Bermula pada 7,000 lebih. Sorry, 7,000 betul-betul tak ada. Okay, hotel pun tambah musim sejuk, memang harga mahal. Lagi satu, kami lebih pada personal touch. Okay, lain pada tu saya tak komen pasal company orang lain, saya cakap pasal company saya. So you all boleh tanya dekat situ mengenai macam mana umrah bersama Raya Hijrah macam itu. You all boleh tengok dekat video-video kami sebelum ni, macam mana saya guide jemaah saya, macam mana suasana, insyaAllah. Pasal saya sendiri akan turun padang. Okay, pasal tu dulu kami panggil package ni adalah package umrah bersama founder Raya. Lepas tu kita bagi nama dia package eksklusif, atau lepas tu kita bagi nama dia cantik sikit, Khalisha. Okay, klik tu isi bang. Tak payah tanya saya setahun berapa kali pergi sana. Cik Azizah nak main, jom ikut. Tak payah tanya saya berapa kali pergi umrah. Saya bertugas. Saya pergi bertugas nah. Alright, so insyaAllah Natal berlanjut umrah bersama Arrangement Ramai Travel and Tour. Boleh dengan saya, boleh dengan co-partner, boleh dengan, okay, semua sama harga. Okay, yang pakai package murah pun dah, yang 7,000 lebih kalau jumpa dengan saya, insyaAllah. Tapi kalau dalam saya abang terang, kalau package tu hanya bulan tu, hubungan tu saja, saya tak dapat saya lah. Macam mana nak dapat saya? Tak dapat, cik oi, kalau package 7,000 lebih. Tak dapat. Pasal apa? You all kena ingat, saya turun naik business class, saya tak boleh naik. Besok saya sakit pinggang, spine saya sakit. So macam mana nak turun macam tu? Tapi kita sediakan macam mana you all nak. Tapi sedia, kalau macam company lain, saya nak pergi dengan company Raya Hijrah. Jangan tengok apa yang you all tak dapat, tengok apa yang you all dapat. Macam you all pergi package company lain 14,000, ada dapat dah macam apa yang Raya Hijrah bagi? Dah datin 10,000. Okey, faham datin? Kalau saya jika ada sekali dengan package, kalau tersempat dengan package eksklusif, saya ada mungkin dapat dengan saya sekali. Tapi kalau untuk turun saja untuk package 7,000 lebih, saya memang tak turun. Saya memang purely untuk eksklusif. Tak boleh. Mereka tu bayar untuk khas untuk saya. Kenapa eksklusif ni bayar khas untuk saya? Supaya senang. Mereka nak tanya saya, nak duduk momen dengan saya, nak tanya pasal bisnes, nak tanya pasal motivasi, nak tanya pasal tip, nak tanya pasal itu, semua boleh.
Semua boleh. Jangan risau, saya bukan mutawif. Ada mutawif, kita ada mutawif. Tu beza dia. Alright. Assalamualaikum. Ni dah hampa pergi umrah dengan company lain. Nanti duduk DM saya. Datin boleh tak? Saya dekat Madinah. Saya rasa saya duduk satu hotel dengan Datin. Boleh tak nak sembang dengan Datin saat kopi-kopi? Saya dah lama pengen nak jumpa Datin, nak tanya soalan-soalan. Nak beraya tanya soalan, main umrah dengan saya. Kalau tak, saya duduk dalam bilik, duduk rehat. Kenapa saya nak spend time dengan jemaah orang lain? Okay. Assalamualaikum.